Assalamualaikum semua. Jom kita pergi ke homestay Terra Cottage. Guys, ini guest kami punya. Ya, semalam dia buat barbecue tepat di bawah pergola yang kami bina ni. Dia buat tempat barbecue. Tak sangka dia ada kerusi meja dia sendiri kat sini ha. Dia buka piknik punya. Travel set punya. Camping punya meja set. So cute. Jom kita tengok kegiatan barbecue di halaman homestay Terra Cottage. Acara bermula pada waktu petang, menjelang senja membawa ke malam. Kegiatan itu diadakan di laman Terra Cottage Homestay. Terra Cottage Homestay ini terletak di Kampung Sungai Pelong, Sungai Buloh, Selangor. Berdekatan dengan Kuang dan juga Taman Rahman Putra. Ini proses untuk menghidupkan api tempat pembakar untuk barbecue. Di sini terdapat beberapa alat pembakar barbecue. Dekat sini, dia tempat bakar dia tinggi ni. Yang sini ada satu lagi. Ini ada satu lagi. Tempat pembakar ni sangat comel. Tengok dia berbentuk macam drum tapi cute. Boleh letak di atas meja dan mempunyai pemegang di atas. Dan ia boleh dibuka seperti ini. Bila dibuka dia menjadi 4 segi. Di belah ada 2 tempat membakar. Di dalam beginilah bentuk dia. Itu chef kami. Chef sedang memulakan persediaan untuk membuat barbecue. Hai dia. Bye-bye. Seronok budak-budak dapat main di laman homestay Terra Cottage. Jadi speed je ke tak? Jadi speed tak ada. Tadi macam laju. Dia dah habis tu. Ada. Dia. Sekarang jom kita masuk ke dalam homestay. Ni dia suasananya. Okay, kita selak langsir ni tengok apa ada dekat luar. Dekat sebelah sini ialah tempat masak outdoor, semi outdoor. Ini tempat masak-masak. Ada dapur gas disediakan. Pemandangan di luar. Ini di depan homestay yang mempunyai sedikit halaman untuk barbecue ataupun memain apa-apa game. Ya, setelah bertungkus rumus, api pun sudah dapat dipasang. Api arang sedang menyala. Kalau nak buat barbecue, mestilah ada tempat pembakar. Tempat pembakar ni disediakan oleh Terra Cottage. Okey, pertama sekali kenalah sediakan bahan-bahan seperti arang, apa semua ni. Dan pasang api dulu. Boleh gunakan kipas untuk membantu mempercepatkan api hidup. Ini steamboat punya periuk. Kita sediakan periuk ni untuk siapa yang nak guna untuk steamboat. Ini steamboat kita beli dekat Puncak Alam. Ini sini ada cheesecake dan kuah. Sementara mak memasak, anak pun bermain dekat halaman. Awak tarik, bila dia nak main, Ihan main. Lepas tu Kak Lisa main. Dia nak kosong. Okey pusing. Bagi maklum, bagi maklum. Depan. So yang kecil ni tak payah ha? Ni steamboat ni ada oden. Kecap oden adabi. Jangan lupa. Ada inoki mushroom. Inoki mushroom. Dengan steamboat. Ni bekas steamboatnya. Dan mushroom. Paket. Mushroom and steamboat punya. Slow cook je lah. Chef Syafiq sedang memasak steamboat perisa tom yum. Okey, tu pintu masuk ke homestay unit studio, family studio. Gelap gelita.
Okey, daripada petang sudah membawa ke malam. Okey, sudah boleh makan. Sekali-sekala berbarbecue dengan ahli keluarga sendiri. Memanglah seronok. Malam. Sin malam. Sin malam samar-samar ya. Tempat Nur. Masak pandai. Tak. Kalau handphone air dia cegah dengan semua. Ada night mode. Kalisha. Kalisha pula. Izara. Sian, Izara duduk dalam kandang sorang-sorang. Izara. Dia pandang. Susah payah dia pandang ke belakang. Kami juga ada sediakan kandang tempat kurungan budak. Bolehlah nak disewakan. Nah, ini unit standard family room yang mempunyai hanya satu bilik. Okey, keluar lagi. Ini puding agak-agak santan. Api naik. Kalau kipas itu dia lama sangat. Ada yang kisah mana? Malam ni kami masak kambing bakar ataupun barbecue kambing bakar.